Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nurdayana Alia binti Azmi. Saya berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong, Kemaman, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 2012. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan waktu dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang bertajuk Legenda Mahsuri. Buku ini mempunyai 16 halaman muka surat dan ditulis oleh Rubiah Jusuf. Kalau dengar sahaja nama Langkawi, ramai orang tahu cerita yang popular tentang sumpahan Mahsuri. Jadi, ayuh kita dengarkan. Cerita ini berlaku pada zaman Sultan Abdullah Mukarrab Shah, iaitu pada tahun 1235 Hijrah. Bapa Mahsuri iaitu Pandak Maya, manakala ibunya pula Mek Anda Alam. Pada awal perkahwinan ini, mereka tidak mempunyai anak selama beberapa tahun, sampailah suatu hari ketika Pandak Maya sedang berehat di tepi sawah, dia ternampak kerak nasi, di mana kerak nasi itu mengeluarkan bunyi seolah-olah bayi menangis. Dia membawa pulang kerak nasi itu dan dimasukkan sekali ke dalam nasi yang ditanam. Tidak lama selepas itu, isterinya pun telah hamil dan lahirlah Mahsuri. Selepas Mahsuri lahir, rezeki keluarga ini semakin murah. Mahsuri dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dia juga dikenali dengan sifat kepribadiannya dan juga kecantikannya yang sangat luar biasa, sehinggakan kecantikannya diketahui oleh penghulu Langkawi, iaitu Datuk Perkemajaya Wan Yahya. Wan Yahya ini berniat untuk memperisterikan Mahsuri, tetapi dihalang oleh isterinya, iaitu Wan Mahura. Apabila mengetahui tentang ini, Wan Yahya membatalkan hasratnya untuk menikah dengan Mahsuri. Pada masa yang sama, dia menyuruh anaknya, iaitu Wan Darus, untuk memperisterikan Mahsuri. Selepas mereka berkahwin, Mahsuri telah pun hamil. Pada ketika itu, hubungan antara negeri Siam dan Kedah tidak baik, di mana Wan Yahya telah menghimpunkan tentera-tentera yang gagah untuk melawan tentera Siam tersebut. Salah seorangnya ialah Wan Darus. Sepanjang ketiadaan suaminya, Mahsuri menetap bersama ibu bapanya. Ibu bapanya mempunyai pekerja iaitu Derama. Derama ini berasal dari Indonesia. Dia dikenali dengan sifat yang sangat jujur, amanah dan bertanggungjawab. Yang menariknya Derama ini, dia mempunyai bakat dalam bersyair. Sampailah hampir setiap hari orang-orang berhimpun di depan rumah Mahsuri semata-mata ingin mendengar merdunya suara Derama ini. Apabila mengetahui tentang itu, Wan Mahura berasa dirinya sebagai isteri penghulu Langkawi tercabar. Dia merasa iri hati dengan kemasyhuran keluarga Mahsuri. Pada suatu hari, Derama berada di rumah Mahsuri kerana dia ingin membuai anak Mahsuri dan menjaga anak Mahsuri. Namun, kesempatan ini digunakan oleh Wan Mahura untuk membuat fitnah terhadap mereka berdua. Dia melaporkan perkara ini kepada suaminya, iaitu Wan Yahya. Wan Mahura bersama suaminya dan juga penduduk-penduduk kampung telah menangkap Derama dan juga Mahsuri. Derama dikatakan melarikan diri ke dalam hutan namun telah ditangkap dan dibunuh, manakala Mahsuri telah diikat di sebatang pokok. Apabila melihat kejadian itu, ibu bapa Mahsuri telah menawarkan semua hartanya agar Mahsuri dapat ditebus kembali. Namun, tiada siapa yang menghiraukan permintaannya. Mereka menikah Mahsuri dengan menggunakan tombak. Tetapi yang peliknya, tiada satu pun tombak yang boleh menebusi badan Mahsuri. Sampailah satu tahap, apabila Mahsuri merasa dirinya begitu penat diseksa, dia membuka rahsia yang dirinya hanya boleh dibunuh dengan keris pusaka keluarganya. Apabila mereka menemui keris itu, mereka pun menikam Mahsuri. Kesan daripada keris itu mengeluarkan darah putih dari badan Mahsuri. Dan Mahsuri pun telah bersumpah, "Aku rela matiku jika benar aku bersalah.
Tapi jika aku dikhianati, aku haramkan darahku mengalir di muka bumi ini. Dan aku bersumpah, Langkawi tidak akan aman ibarat padang jarak padang terkukuh selama 7 keturunan. Jadi di sinilah sumpahan ini bermula. Rumusan daripada cerita ini ialah kesabaran dan ketabahan walaupun dituduh secara tidak adil. Mahsuri tetap tabah menghadapi situasi tersebut. Kesabaran dan ketabahan nilai penting dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.